ke perpustakaan di waktu pagi, bawa buku dan juga pena. Sebelum mulakan, izinkan diri memperkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Izzati binti Muhammad Abu dari kelas Bahasa Melayu Pemulihan 1, ambilan Ogos 2024-2029. Dan saya Nur Aina Batrisya binti Azri dari kelas Bahasa Melayu Pemulihan 1, ambilan Ogos 2024-2029. Laut tenang di waktu senja, perahu berlabuh di tepi desa. Kami hadir penuh ceria, sampaikan ilmu dengan berwibawa. Baiklah hadirin, pada hari ini kami berdua ingin membentangkan tentang subjek kesusastraan dan kebudayaan Melayu bagi tugasan 2. Baiklah, sebelum kita menelusuri apa yang kita ingin bincangkan, mari kita tahu apa itu kritikan. Kritikan merujuk kepada pendapat atau penilaian yang diberikan terhadap sesuatu hal, kegiatan atau karya yang bertujuan untuk memberikan komen atau cadangan penambahbaikan. Kritikan yang diberikan boleh dalam bentuk positif seperti melalui pujian. Kritikan juga boleh datang dalam bentuk yang negatif melalui kelemahan dan kekurangan yang ada. Kritikan ini boleh disampaikan secara lisan ataupun bertulis dan biasanya kritikan datangnya daripada seseorang yang mempunyai kepakaran atau pengetahuan dalam bidang berkaitan. Dan apa itu kritikan sastra? Kritikan sastra merupakan suatu disiplin ilmu yang saintifik kerana ia ditumpukan kepada penghayatan, penganalisisian dan penilaian sesebuah karya sastra. Ia juga dikenali sebagai kritikan sastra kerana ia menggunakan pendekatan atau metodologi tertentu dalam membuat kritikan. Proses kritikan ini melibatkan pengaliran semula reaksi terhadap pembacaan sesebuah karya sastra atau menonton sebuah pementasan drama. Kritikan ini juga merupakan suatu perkara yang memberi manfaat kepada pembaca, pengkaji yang lain dan pengarang itu sendiri. Baiklah, terdapat 6 kritikan sastra. Yang pertama, kritikan sanjungan. Yang kedua, kritikan terguran. Yang ketiga, kritikan saranan. Yang keempat, kritikan pendekatan. Yang kelima, kritikan penilaian. Dan yang terakhir, kritikan penganalisisian. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada definisi pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu bentuk puisi tradisional Melayu yang mencerminkan akal budi masyarakat Melayu. Akal budi dalam pantun termanifestasi melalui cara nasihat disampaikan dengan bijaksana, menggunakan pemilihan kata yang tepat dan struktur yang indah. Oleh itu, menerusi pantun dapat kita kaji berkenaan struktur sosial bahasa Melayu, akal budi, sikap, pemikiran, aktiviti kehidupan dan falsafah hidup yang mereka anuti. Pantun digunakan untuk menyampaikan pemikiran dan perasaan. Pantun juga ialah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan masyarakat Melayu. Penciptaannya terkandung dalam 2 rangkap, 4 rangkap, 8 rangkap, 10 rangkap, 12 rangkap dan pantun berkait. Dalam apa juga bentuk fizikalnya, pantun merupakan pengungkapan yang mengandungi pembayang, maksud dan maksud. Baiklah, seterusnya. Kejap weh. Baiklah, contoh pantun yang kita dapat lihat ialah pantun nasihat. Contohnya, puas sudah menanam ubi, nanas juga dipandang orang. Puas sudah menanam budi, emas juga dipandang orang. Maksud daripada pantun ini ialah pantun ini menggambarkan kekecewaan seseorang yang telah berusaha dan berbuat baik. Contohnya seperti yang dibicarakan sebentar tadi, menanam budi. Namun, tingkah laku mereka tidak dihargai atau tidak diiktiraf oleh orang lain. Sebaliknya, mereka iaitu orang lain lebih menghargai kekayaan dan kebendaan seperti yang dinyatakan dalam pantun tersebut iaitu emas. Bagi baris yang pertama dan kedua iaitu puas sudah menanam ubi dan nanas juga dipandang orang. Membawa maksud penggunaan perumpamaan seperti ubi melambangkan usaha dan kebaikan, manakala nanas
melambangkan sesuatu yang lebih menarik perhatian orang. Bagi baris ketiga dan keempat pula, iaitu puas sudah menanam budi, emas juga dipandang orang. Penjelasan maksud secara langsung, walaupun seseorang sudah berbuat baik, masyarakat lebih menghargai kekayaan dan status lebih-lebih lagi pada zaman kini. Dan ini membawa maksud kepada pantun ini mengingatkan bahawa dalam kehidupan tidak semua kebaikan akan dihargai kerana manusia cenderung lebih tertarik kepada kekayaan dan kepentingan diri masing-masing. Baiklah, seterusnya kritikan sastra yang terdapat dalam pantun sebentar tadi ialah kritikan sanjungan. Apa itu kritikan sanjungan? Kritikan sanjungan bermaksud pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Kritikan ini memuji karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Baiklah, mari kita rungkai sedikit berkaitan kritikan sanjungan ini. Pantun ini boleh dilihat sebagai satu bentuk sanjungan terhadap individu yang berusaha menanam budi dan melakukan kebaikan. Bagi baris pertama, puas sudah menanam ubi, menggambarkan usaha gigih seseorang dalam melakukan sesuatu dengan tekun dan penuh kesabaran. Frasa puas sudah menanam budi ini membawa maksud bahawa individu tersebut telah berusaha sedaya upaya untuk memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan siapa-siapa. Jadi kritikan ini bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai positif dalam kehidupan seperti keikhlasan, usaha, gigih dan budi pekerti. Seterusnya, pantun ini secara tidak langsung menguji individu-individu lain yang tetap berbuat baik walaupun tidak dihargai oleh masyarakat sekeliling. Ia menjadi dorongan kepada pembaca untuk terus menanam budi dan melakukan kebaikan kerana nilai budi pekerti adalah sesuatu yang mulia dan tidak ternilai harganya lebih-lebih lagi pada generasi kini. Seterusnya, kritikan yang dapat kita ungkap dalam pantun ini ialah kritikan teguran. Apa itu kritikan teguran? Baiklah, kritikan teguran ialah kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas dari hati. Ia lebih kritikal kerana pengkritik melaksanakan kajiannya dengan lebih berimbang dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangan yang terdapat dalam sesuatu pantun. Baiklah, mari kita rungkai sedikit iaitu pada baris kedua dan keempat pantun ini, iaitu nanas juga dipandang orang dan emas juga dipandang orang, menyampaikan sindiran halus terhadap sikap masyarakat yang cenderung menghargai perkara-perkara material berbanding nilai-nilai moral atau jasa seseorang. Frasa puas sudah menanam budi pula menunjukkan bahawa seseorang telah berusaha dengan penuh keikhlasan untuk berbuat baik atau memberikan sumbangan kepada masyarakat walau usaha tersebut tidak mendapat penghargaan sewajarnya kerana masyarakat lebih tertarik kepada perkara-perkara yang bersifat material seperti kekayaan iaitu diwakili oleh simbol emas. Seperti mana yang dalam pantun tersebut iaitu emas juga dipandang orang. Boleh potong tak? Baiklah hadirin, kita bergerak pula kepada pantun yang seterusnya iaitu pantun adat perkahwinan. Contohnya, ada sirih, ada pinang, nantikan gambir dengan kapur. Sudah dipilih, sudah dipinang, hanya menanti ijab dan kabul. Baiklah, melalui pantun ini, ia menggambarkan tertib dan kesabaran dalam proses perkahwinan dalam budaya Melayu yang menunjukkan bahawa perkahwinan bukan sekadar penyatuan dua individu tetapi melibatkan keluarga, adat istiadat dan persiapan yang rapi sebelum akad nikah berlangsung. Seterusnya, pada baris pertama dan kedua iaitu ada sirih, ada pinang, nantikan gambir dengan kapur. Penggunaan unsur sirih, pinang, gambir dan kapur yang berkaitan dengan adat makan sirih dalam budaya Melayu yang juga melambangkan beberapa perkara dalam adat terutamanya dalam perkahwinan. Bagi baris ketiga dan keempat pula iaitu sudah dipilih, sudah dipinang, hanya menanti ijab dan kabul. Barisan ini membawa maksud bahawa seseorang terutamanya pihak perempuan telah menerima lamaran dan melalui proses peminangan yang sah dan segala persiapan telah dilakukan serta pasangan hanya menunggu majlis akad nikah
untuk disatukan sebagai suami isteri secara sah mengikut adat dan hukum agama Islam. Baiklah, melalui pantun ini, apa yang dapat kita rungkaikan ialah pantun ini membawa mesej bahawa setiap perkara dalam hidup perlu melalui proses yang betul sebelum mencapai hasil yang diinginkan. Baiklah, seterusnya, kritikan sastra yang terdapat dalam pantun ini. Kritikan yang pertama ialah kritikan sanjungan. Baiklah, melalui pantun ini mengandungi unsur sanjungan yang kuat terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan komitmen. Frasa sudah dipilih, sudah dipinang, hanya menanti ijab kabul menggambarkan proses yang terstruktur dan penuh keseriusan dalam membangun sesebuah hubungan, iaitu sesebuah keluarga. Pemilihan kata dipilih dan dipinang menunjukkan bahawa pernikahan bukanlah sesuatu yang instan atau main-main, melainkan hasil dari pertimbangan matang dan komitmen yang mendalam dari kedua-dua belah pihak, iaitu belah pihak suami dan belah pihak isteri. Seterusnya, proses menanti ijab kabul menyiratkan bahawa ada tahapan yang harus dilalui dengan sabar dan penuh persiapan. Ini adalah bentuk apresiasi terhadap kesakralaan pernikahan sebagai sebuah institusi yang harus dijaga dan dihormati bagi menjamin kesejahteraan dalam sesebuah kekeluargaan. Baiklah, dalam masyarakat yang semakin individualistis, pantun ini mengingatkan kembali akan pentingnya nilai-nilai kreatif seperti kekeluargaan dan komitmen pada jangka masa yang panjang. Lebih dari itu, pantun ini juga dapat dilihat sebagai bentuk dukungan terhadap pernikahan sebagai landasan utama pembentukan keluarga yang harmonis. Ijab kabul sebagai puncak dari seluruh proses adalah momen sakral yang mengikat kedua insan dalam sebuah janji suci. Baiklah, seterusnya adalah kritikan pendekatan. Melalui kritikan ini, pantun ini meskipun terlihat sederhana, sebenarnya memberikan gambaran yang mendalam tentang proses perkahwinan dalam masyarakat Melayu tradisional. Penggunaan imej ada sirih, ada pinang, nantikan gambir dengan kapur bukan sekadar rima yang indah, tetapi juga representasi simbolik dari elemen-elemen penting dalam upacara peminangan. Sirih, pinang, gambir dan kapur dalam konteks ini adalah perlengkapan wajib yang melambangkan keseriusan dan niat baik pihak lelaki untuk meminangsikan si gadis. Seterusnya, kritikan sosial di sini tidak bersifat negatif, melainkan lebih kepada observasi dan penegasan terhadap pentingnya melestarikan adat agar adat tersebut tidak ditenggelam zaman. Pantun ini mengingatkan bahawa dalam kesibukan zaman moden, nilai-nilai tradisional seperti ini jangan sampai dilupakan seperti yang saya cakap sebentar tadi. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan kembali betapa kaya dan bermaknanya warisan budaya yang kita miliki di dalam negara ini. Pantun ini juga dapat dilihat sebagai bentuk resistensi terhadap arus globalisasi yang seringkali menggerus nilai-nilai lokal. Dengan menampilkan elemen-elemen tradisional dalam pernikahan, pantun ini secara tidak langsung menegaskan identitas budaya Melayu dan mengajak generasi muda untuk terus menghargai serta melestarikan tradisi tersebut. Seperti mana saya cakap sebentar tadi, agar warisan dan adat tersebut tidak ditelan zaman dan warisan dari budaya barat tidak menguasai warisan negara kita. Dalam konteks yang lebih luas, pantun ini berkontribusi pada upaya menjaga keberagamaan budaya di tengah homogenisasi global. Seterusnya adalah pantun cinta. Pokok jelutong, getah julutun, buah getah, burung merpati. Abang berpantun, adik berpantun. Dalam pantun mengikat hati. Baiklah hadirin, melalui pantun ini mengandungi mesej tentang keindahan pantun sebagai warisan budaya yang bukan sekadar hiburan, tetapi juga alat komunikasi yang mengeratkan hubungan antara individu. Baris pertama
Dan kedua, menggambarkan penggunaan unsur alam sebagai pembayang, iaitu pokok jelutung dan getah jelutun, serta buah getah yang dikaitkan dengan burung merpati. Ini mencerminkan unsur keindahan dan keseimbangan alam yang selari dengan keindahan pantun itu sendiri. Bagi baris ketiga dan keempat pula, menyatakan bahawa berbalas pantun antara abang dan adik atau antara dua pihak dapat mengeratkan hubungan serta mengukuhkan persaudaraan dan kasih sayang. Pantun ini juga bukan sekadar seni bahasa, tetapi juga alat komunikasi yang mampu mengikat hati, memperkuat silaturahim dan menyampaikan nasihat dengan cara yang indah dan beradab agar mana-mana pihak tidak terasa dengan baik-baik kata yang dikeluarkan. Baiklah, seperti biasa kita akan mengungkap kritika sastra yang terdapat dalam pantun ini. Kritikan pertama iaitu kritikan sanjungan. Pantun ini juga mengandungi unsur sanjungan terhadap kreativitas dan kekuatan persatuan keluarga. Frasa dalam pantun mengikat hati menunjukkan bahawa melalui persaingan kreatif ini, hubungan antara abang dan adik menjadi lebih erat. Ini adalah bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan kreativitas yang menjadi fondasi bagi keharmonian keluarga. Kritikan sanjungan ini juga menekankan pentingnya memelihara hubungan yang baik dalam keluarga melalui aktiviti kreatif seperti berpantun, bercerpen, bersajak, bersyair dan lain-lain lagi. Dengan demikian, pantun ini menjadi alat untuk mempromosikan keharmonian dan kekuatan keluarga melalui ekspresi artistik. Pantun ini juga secara tidak langsung mengajak pembaca untuk menghargai kreativitas sebagai sarana untuk memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan keharmonian dalam rumah tangga agar tidak berlaku sebarang konflik, perbalahan atau stres yang boleh mengganggu hubungan kekeluargaan. Selain itu, pantun ini juga menggambarkan bagaimana kreativitas dapat menjadi jambatan untuk menghubungkan generasi dalam keluarga. Seperti mana kita tahu, generasi kini tidak suka untuk meluangkan masa bersama keluarga mereka kerana mereka sibuk dengan telefon-telefon ataupun dengan gadget-gadget mereka. Jadi melalui pantun ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara keluarga melalui generasi lama dan generasi baru. Melalui aktiviti berpantun, abang dan adik dapat berinteraksi dan berbagi pengalaman sehingga memperkuat ikatan antara mereka seperti mana yang saya bicarakan sebentar tadi. Ini adalah contoh bagaimana tradisi lisan seperti pantun dapat memainkan peranan penting dalam memelihara keharmonian keluarga dan melestarikan budaya. Seterusnya, kritikan pendekatan. Pantun ini secara tidak langsung menggambarkan dinamika keluarga dan persaingan antara abang dan adik dalam konteks budaya Melayu. Baris abang berpantun, adik berpantun menunjukkan adanya persaingan kreatif antara kedua saudara ini. Maksudnya persaingan yang tidak negatif, yang melebihkan kepada arah positif yang boleh mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara abang dan adik untuk menimba ilmu pengetahuan dengan mendalam. Kritikan sosial di sini lebih kepada pengamatan terhadap bagaimana persaingan dalam keluarga dapat memacu kreativitas dan mempereratkan hubungan. Contohnya, jika seseorang abang itu berpantun dan menunjukkan dirinya di hadapan khalayak keluarga, mungkin secara tidak langsung adik-adik mereka akan mencontohi perbuatan tersebut dan akan menjadi lebih baik daripada abang-abang mereka. Namun, kritikan sosial juga dapat dilihat dari sudut bagaimana persaingan ini mungkin memperlihatkan sisi kompetitif dalam masyarakat yang kadang-kadang dapat menimbulkan konflik atau ketegangan. Pantun ini secara halus mengingatkan bahawa persaingan harus dilakukan dengan cara yang sihat dan tidak merosak hubungan kekeluargaan. Contohnya, bersaing secara positif dan tidak menjatuhkan antara satu sama lain. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada pantun yang seterusnya. Lenggang-lenggang kuih lenggang, lenggang sedikit dalam kuali, emak melarang, ayah melarang, larang sedikit tidak peduli. Maksud pantun yang sebentar tadi ialah
Pantun ini menggambarkan sikap seseorang yang degil atau tidak menghiraukan nasihat dan larangan daripada ibu bapanya. Rangkap 1 dan 2 sebagai pembayang maksud, lenggang-lenggang kuih lenggang, lenggang sedikit dalam kuali. Menggambarkan pergerakan kuih lenggang yang digoyang sedikit dalam kuali. Ini boleh diibaratkan sebagai perlakuan seseorang yang tidak tepat dan tidak mendengar arahan dengan serius. Rangkap 3 dan 4 maksud sebenar. Emak melarang, ayah melarang, larang sedikit, tidak peduli. Rangkap ini menggambarkan seseorang yang tidak mendengar nasihat ibu bapa walaupun sudah ditegur berkali-kali. Seterusnya, kritikan sanjungan yang terdapat dalam pantun tersebut. Keindahan irama dan pengulangan. Pantun ini mempunyai irama yang menarik dengan pengulangan kata lenggang pada baris pertama dan kedua, menjadikannya lebih berkomunikasi dan mudah diingati. Tema yang relevan dalam kehidupan seharian. Pantun ini menggambarkan sikap degil seseorang yang tidak menghiraukan larangan ibu bapa. Satu situasi yang sering berlaku dalam masyarakat kini. Ini menjadikannya pantun yang bersifat realistik dan dekat dengan pengalaman ramai orang. Seterusnya, mesej yang jelas dan bermoral. Pantun ini menyampaikan pesanan moral yang penting iaitu kepentingan mendengar nasihat ibu bapa. Nilai kepatuhan kepada ibu bapa adalah ajaran yang diwarisi dalam budaya Melayu dan masih relevan sehingga kini. Seterusnya, kritikan pendekatan. Pendekatan strukturalisme. Pendekatan strukturalisme dari sudut struktur pantun, pantun ini mematuhi bentuk tradisional iaitu 4 baris dalam satu rangkap dengan pola AB-AB. Pembayang baris 1 dan 2 dan maksud baris 3 dan 4 saling berkaitan. Walau bagaimanapun, hubungan antara pembayang dan maksud boleh diperkuat agar lebih tersirat dan berlapis makna bukan terlalu terus terang. Seterusnya, pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan pantun ini menggambarkan realiti masyarakat di mana anak-anak sering mengabaikan nasihat ibu bapa. Ini selari dengan nilai kesantunan dalam masyarakat Melayu yang menekankan kepatuhan kepada ibu bapa. Yang ketiga, kritikan penilaian. Penggunaan rima yang berkesan, pengulangan perkataan lenggang dalam baris pertama dan kedua menambahkan kesan musikal, menjadikannya menarik untuk dilantunkan secara lisan. Ia juga mengekalkan ciri tradisional pantun Melayu yang bersifat berirama AB-AB. Seterusnya, mesej sosial yang jelas. Pantun ini membawa kritikan terhadap sikap degil seseorang yang tidak menghiraukan larangan ibu bapa. Ia mengingatkan bahawa nasihat ibu bapa penting untuk dipatuhi agar tidak menyesal di hari kemudian. Seterusnya, pantun yang kedua. Ada kacang tumbuh akar, akar menyangkut bawah titian. Carilah akal fikir-fikir, jangan menyesal di kemudian hari. Maksud pantun ini ialah, pantun ini memberi nasihat supaya berfikir dengan bijak sebelum bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari. Pembayang maksud pada baris 1 dan 2, ada kacang tumbuh akar, akar menyangkut bawah titian. Ini menggambarkan sesuatu yang kecil boleh tumbuh dan menjadi besar, tetapi tidak boleh dikawal. Ia boleh menyebabkan masalah iaitu akar yang menyangkut boleh menghalang perjalanan. Maksud sebenar iaitu pada baris 3 dan 4. Carilah akal, fikir-fikir, jangan menyesal di kemudian hari. Gunakan akal fikiran sebelum membuat keputusan kerana tindakan tanpa berfikir boleh membawa kepada penyesalan di masa depan.
Baiklah, mari kita menelusuri kritikan sanjungan yang berada di pantun tersebut. Yang pertama, pemilihan simbolisme alam yang menarik. Penggunaan kacang tumbuh akar dan akar menyangkut pada bawah titian sebagai pembayang sangat berkesan kerana berkait rapat dengan alam semula jadi yang merupakan ciri utama pantun tradisional Melayu. Ia memberi gambaran tentang sesuatu yang semakin berkembang dan akhirnya telah menjadi penghalang selari dengan maksud pantun yang menekankan kepentingan berfikir sebelum bertindak. Seterusnya, mesej yang bermoral dan mendalam. Pantun ini memberi peringatan supaya seseorang berfikir sebelum mengambil keputusan kerana penyelesaian tidak akan berguna di kemudian hari. Mesej ini relevan dalam kehidupan seharian, sama ada dalam membuat keputusan kecil ataupun keputusan besar. Seterusnya, kritikan penilaian. Struktur pantun yang tepat. Pantun ini mengikut bentuk pantun Melayu tradisional iaitu 4 baris dengan rima AB. 2 baris pertama sebagai pembayang dan 2 baris terakhir sebagai maksud sesuai dengan kaedah sastra Melayu. Seterusnya, penggunaan unsur alam yang menarik. Simbolisme kacang tumbuh akar dan akar menyangkut di bawah titian memberikan gambaran tentang sesuatu yang kecil boleh menjadi besar dan akhirnya mendatangkan kesulitan jika tidak dikawal. Ini menjadikan pantun lebih menarik kerana menggunakan unsur alam sebagai kiasan kepada tindakan manusia. Dan yang terakhir ialah kritikan penganalisian. Tema utama dalam pantun ini ialah kepentingan berfikir sebelum bertindak. Pantun ini memberi peringatan kepada manusia agar tidak bertindak terburu-buru tanpa mempertimbangkan akibatnya. Baris ketiga dan keempat jelas menunjukkan peringatan kebijaksanaan dalam menyebabkan penyesalan. Baiklah hadirin, kita pun sudah sampai ke penghujungnya. Apa yang kita dapat daripada pembentangan sebentar tadi? Baiklah, mari saya rumuskan serba sedikit. Kritikan sastra merujuk kepada analisis dan penilaian terhadap karya sastra bagi memahami, menilai serta menghargai nilai estetik dan mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kritikan ini penting dalam memastikan sesuatu karya mempunyai mutu yang tinggi serta memberikan kesan yang mendalam kepada pembaca. Terdapat juga beberapa jenis karya sastra yang kita bentang sebentar tadi. Antaranya ialah kritikan sanjungan yang memberikan penghargaan terhadap keindahan karya, serta kritikan teguran yang menegur kelemahan bagi tujuan penambahbaikan. Selain itu, terdapat juga kritikan saranan yang bertujuan memberikan cadangan kepada pengarang untuk memperbaiki karya mereka, manakala kritikan pendekatan pula menerangkan tentang penganalisian karya berdasarkan teori tertentu, seperti strukturalisme atau feminisme. Kritikan penilaian pula menilai elemen-elemen sastra seperti tema, watak, plot dan bahasa yang digunakan dalam sesebuah karya. Baiklah, seterusnya, karya sastra memainkan peranan penting dalam perkembangan kesusasteraan kerana ia membantu pengarang menghasilkan karya yang lebih bermutu dan relevan dengan perubahan zaman. Selain itu, pembaca juga dapat mengembangkan pemikiran kritis serta menghargai nilai estetika dalam sesebuah karya. Secara keseluruhannya, kritikan sastra bukan sekadar menilai kelemahan atau kekuatan sesuatu karya, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memperkayakan dunia kesusasteraan dan memastikan karya-karya yang dihasilkan mempunyai nilai intelektual serta budaya yang tinggi. Sekian, terima kasih.